Hari ni seronok lah. Boleh try macam-macam. Boleh belajar macam mana nak pasang kamera, record semua. Dia pengalaman baru lah senang cerita. Untung lah dapat buat ni. Rasa nak buat lagi tak benda ni? Boleh. Sehari boleh. Ada upah lah tapi. Terima kasih diucapkan kepada tim Galeri Ilmu sebab memberi pendedahan pada anak-anak muda ni supaya kita nak bagi pengalaman, nak bagi bidang kerjaya yang baru dan mereka boleh menguasai podcast terutamanya, dan kita harapkan ada collaboration lepas ni. Semoga berpanjangan lah, insya-Allah. Saya doakan semoga dipermudahkanlah tim TV PSS itu selepas ini. Okey, terima kasih Cik Syukri atas tunjuk ajar dan juga tim-tim lain lah. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Pengarah untuk cover lah kita orang punya TV podcast hari ni. Saya rasa hari ni macam new experience untuk saya. Maybe untuk kerjaya saya pada masa depan ke kan. Pada kali ni saya dapatlah merasai menjadi director untuk mengarah orang, untuk mengatur cara kan, lightning kamera, lepas tu audio. Tapi jadi director ni of course lah dia ada cabaran. Dia kena seorang yang berani, dia kena garang kan. Dia kena peka dengan keadaan yang berlaku time tu. So saya rasa saya seorang yang bertuah lah sebab dapat merasai jadi director pada hari ni. Sebab bukan semua orang dapat merasai kan. Dah lah saya seorang je kat sekolah ni yang pernah jadi director kan. Diorang tak pernah. So saya syukurlah hari ni. Thank you kepada pihak Galeri Ilmu Media Group. Thank you sebab datang sekolah. Time lah jadi host dalam podcast. Sebelum-sebelum ni saya tengok podcast macam wah best ni tengok orang jadi host, director, guest. Tiba-tiba hari ni saya jadi host pula. Sebenarnya saya tak expect pun saya akan jadi host. Bagi saya untunglah dapat beberapa peluang untuk saya menjadi host dan rakan-rakan lain bantu saya dalam technical, director, guest apa semua. Bagi saya program ni sesuai lah untuk sekolah-sekolah lain atau remaja-remaja lain, murid-murid yang lain untuk memperluaskan lagi bidang media masa. Nanti diorang boleh buat side income ke melalui podcast. So bila diorang tengok kat TikTok ke pun orang boleh duitnya datang daripada situ. Bagi saya sangat untung lah adanya program ni, peluang ni. Saya berharap orang-orang yang tengok dalam ni akan jadi seperti saya dan director yang lain dan yang lain untuk join juga program-program ni ataupun try program ni supaya korang ada semangat yang membara untuk join dalam bidang ni.